Wah, cuba tengok sekeliling. Semua kawasan dia warna hijau. Saya perasan jumlah penduduk di sini nampak lebih sedikit berbanding bandar. Betul, kawasan luar bandar biasanya mempunyai jumlah penduduk kurang daripada 20,000 orang dan kepadatan penduduk yang rendah. Oh, sebab itu suasana di sini lebih aman dan kurang sibuk. Saya juga nampak aktiviti ekonomi di sini berbeza. Banyak kebun dan kawasan pertanian. Aktiviti ekonomi di luar bandar ni lebih tertumpu kepada pertanian, pembalakan, pelombongan dan perikanan. Patutlah banyak kawasan lapang dan sumber alam di sini, sekaligus dapat memberi peluang pekerjaan kepada komuniti setempat. Selain itu, kemudahan di luar bandar biasanya ada tetapi tidak sebanyak di bandar. Tepat sekali. Tetapi hubungan sosial masyarakat di luar bandar selalunya lebih rapat kerana komuniti mereka lebih kecil. Sekarang, kita dah tahu ciri-ciri kawasan luar bandar. Tapi, saya masih tertanya-tanya. Adakah luar bandar hanya tempat untuk kita tinggal sahaja? Jom kita cari jawapan dengan buat pemerhatian seterusnya. Tengok tu. Banyak kawasan pertanian dan hasil tanaman. Saya rasa sekarang saya faham. Kawasan luar bandar bukan sekadar tempat tinggal tetapi menjadi pusat pengumpulan hasil ekonomi. Maksudnya hasil seperti kelapa sawit, sayur-sayuran, hasil ternakan atau ikan akan dikumpulkan di sini dahulu. Ya, selain itu, kawasan luar bandar juga membantu menjana pendapatan penduduk melalui aktiviti ekonomi tempatan. Dekat sini pun ada klinik. Saya ingat kemudahan macam ni cuma banyak di bandar. Sebenarnya, salah satu fungsi luar bandar ialah menyediakan kemudahan asas dan sosial kepada penduduk. Selain itu, kemudahan seperti klinik, sekolah dan pusat komuniti juga penting supaya penduduk dapat menjalani kehidupan dengan selesa. Kenapa ada balai raya di sini? Balai raya ialah salah satu kawasan yang penting untuk urusan masyarakat di luar bandar. Oh, jadi luar bandar juga ada fungsi pentadbiran? Betul, kawasan luar bandar berfungsi sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran masyarakat setempat. Maksudnya kerajaan dan masyarakat bekerjasama supaya pembangunan luar bandar terus berkembang? Betul tu. Tengok lori tu. Banyak hasil pertanian dibawa keluar. Sekarang saya faham. Kawasan luar bandar membekalkan bahan mentah dan sumber makanan kepada bandar. Contohnya hasil sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ternakan dan kelapa sawit dihantar ke bandar. Lepas tu, bandar akan memproses, menjual dan mengedarkan semua produk tersebut. Maksudnya, kalau tiada luar bandar, penduduk bandar mungkin akan mengalami kekurangan bekalan makanan. Jadi, luar bandar membantu memenuhi keperluan penduduk bandar. Di luar bandar hidup harmoni, sawah menghijau rezeki diberi, penternakan dan juga perikanan sumber semula jadi